Saya nak minta maaf bagi pihak anak saya. Apa jadi benar Encik? Kita anggap perkara ini selesai. I don't want this to ever happen again. Understand? Besok lusa kalau langgar orang lagi, buatnya mati, siapa nak jawab? Kunci kereta. Lepas ni tak payah tolong lagi. You lah bagi muka sangat kat dia. Haris. Degil! You tu tak ada lesen. Buatnya apa-apa jadi, I tak nak ambil tahu, I tak nak tanggung lagi. Tapi Haris ada lesen, Pak. Tu dulu! Lesen you kena gantung kan? Jaga diri sendiri pun tak mampu. Ada hati nak jaga orang. 10 tahun dah perjalanan kita. Tak lama lagi berusaha proof IPO kita. It's what we always wanted. Yeah, man. Kal. Aduh, tu nak kahwin. Tapi dia tak faham maksud tanggungjawab tu apa. Serius. Dia ada duit nak kahwin? Dia pandai putting kelas. He's excellent at failing his exams. Rajin. Rajin apa? Rajin repeat subject. Ingat tak tahu ke universiti dah buang you, Nanti you kahwin, nak bagi anak bini you makan apa? You pun nak tanggung ujung rambut sampai ujung kaki. You expect me nak tanggung anak bini you ke apa? So, I dah buat keputusan. There will be no wedding.